belanjawan ni dia mesti inklusif dan sifatnya bukan hanya merancang, tetapi sifat belanjawan ni dia mesti kemakmuran negara tu dirasai oleh semua. Sebenarnya saya ingat sebagai seorang pemimpin yang baik ni kita kena bawa suara nurani masyarakat terbawah terbanyak dan kita cuba memahami sebagai pembuat dasar seperti kita ni, kita nak buat dasar untuk kebaikan semua. So kita kena faham apa senario di bawah, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rintihkan. Semalam saya lepak dengan seorang cik tu, dia kata pakcik kerja kampung lah, dia kata macam mana ni Budi Madani ni, dia kata bagus, cuma dia orang kampung tak ada lesen. Dan dia mengakui lah bahawa sepatutnya kita buat lesen dah lama, dia akui. Tapi macam mana kita boleh bantu dia dalam bajet ataupun tindakan-tindakan kerajaan selepas ini membolehkan dia mendapat lesen dengan segera ataupun memudahkan sebab dia dah warga emas. Tak boleh setiap orang tu disantuni, ya. Kemudian apa yang disebut oleh Datuk Seri sebelum ni adalah untuk membaiki sekolah-sekolah daif yang diteruskan dan mesti diteruskan. Saya dapati bahawa guru-guru kafar ni, mereka kata tak akan allow ni hanya allow, mungkin mereka mengharapkan sebagai tenaga pengajar ni mereka dapatlah kontrak tetap gaji yang bukan lagi no longer allow. Dan saya yakin itu sebenarnya boleh direalisasikan oleh kerajaan hasil penjimatan ataupun hasil penyusunan semula subsidi ni, yang kita lihat kerajaan akan untung berbilion-bilion. Dan saya guna bilion, Datuk Seri kan sebut bilion kan. Jadi itu mungkin boleh kita kita boleh bawa. Dan keempat yang saya dapat ni, saya just nak bagi contoh lah bahawa belanjawan ni dia mesti inklusif dan sifatnya bukan hanya merancang, tetapi sifat belanjawan ni dia mesti kemakmuran negara tu dirasai oleh semua. Minda tok abah